Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafiq Ashrawi. Nombor metrik 25260271. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akid Nurman bin Zulkifli. Nombor metrik 25260320. Nama saya Muhammad Dina Azim bin Isamuddin. Nombor metrik saya 252603332. Nama saya Najihin Alwi bin Nabi. Nombor metrik 25260370. Kami daripada grup Mandi Wajib. Mandi wajib atau mandi junub ialah tindakan menyucikan diri daripada hadas besar dengan mengalirkan air ke seluruh badan berdasarkan niat tertentu. Lanjut part 2. Untuk pengetahuan korang semua, terdapat 4 mazhab yang ada. Nombor 1 adalah mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Setiap daripada mazhab ini terdapat cara-cara mandi wajib tertentu. Okey. lanjut part 3. Okey. Menurut Imam Syafi'i, mandi wajib terdiri daripada 3 rukun wajib, iaitu niat dalam hati, membasuh segala najis yang ada di badan dan meratakan air ke seluruh tubuh termasuk rambut dan kulit. Berkumuh dan memasukkan air ke dalam lubang hidung tidak diwajibkan dalam mazhab ini. Rukun mandi wajib menurut Imam Syafi'i. Niat wajib dilakukan di dalam hati ketika air pertama kali membasahi badan. Macam saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Korang kena niat dalam hati. Niat adalah perkara terpenting untuk menentukan sah atau tidaknya mandi wajib. Walaupun lafaz bahasa Arabnya tidak sempurna. Contoh niat dalam hati ialah nawaitu ghusla lillahi ta'ala. Saya berniat mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Yang nombor 2, menghilangkan najis. Pastikan semua najis yang melekat di badan dibersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan mandi wajib. Yang terakhir, menguyur air ke seluruh tubuh. Menguyur air tu maksudnya macam korang mengalirkan, bagi air tu mengalir ke seluruh tubuh korang. Ini adalah rukun wajib terakhir. Pastikan air mengalir dan sampai ke setiap bahagian rambut dan kulit di seluruh badan, tanpa ada satu bahagian pun yang tertinggal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menggambarkan cara mandi Nabi Muhammad SAW, termasuk menyiramkan air ke kepala 3 kali dan kemudian menguyurkan air ke seluruh tubuh baginda. Mandi wajib. Nawaitu raf'al hadathil akbar lillahi ta'ala. Sunat membasuh tangan sebanyak 3 kali. Membasuh alat kelamin dari kotoran dan najis. Mengambil wuduk sebagaimana biasa, kecuali kaki. Kaki dibasuh selepas mandi. Membasuh keseluruhan rambut di kepala. Membasuh kepala berserta dengan telinga sebanyak 3 kali. Dengan 3 kali menimba air. Menjirus air ke seluruh bahagian badan di sebelah lambung kanan dari atas sampai ke bawah. Menggosok bahagian-bahagian yang sulit seperti pusat, ketiak, lutut dan lain-lain supaya terkena air. Membasuh kaki. Seterusnya, ulang pada anggota kiri dengan cara yang sama. Manakala dalam mazhab Maliki pula, mandi wajib iaitu mandi junub mempunyai rukun dan sunat tertentu yang perlu diikuti supaya sah ibadah selepas seperti solat dan juga puasa. Rukun mandi wajib bagi mazhab Maliki, first, niat dilakukan dalam hati ketika mula mandi.
Aku berniat mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Niat boleh dilakukan semasa air pertama mengenai tubuh. Maksudnya bila air dah kena tubuh, boleh start niat lah. Kedua, menghilangkan najis jika ada. Jika ada najis di badan, perlu dibersihkan sebelum mandi wajib dilakukan. Tiga, menyampaikan air ke seluruh anggota badan termasuk rambut, kulit kepala, celah jari, lipatan tubuh dan bahagian tersembunyi. Jika ada bahagian yang tidak terkena air, mandi itu tidak sah. Al-Habibah radhiyallahu anhu qala idza jalasa baina syu'abiha ar-rabi' thumma jahadaha faqada wa haba wal-su. Maksud, apabila seorang lelaki telah berjima dengan isterinya hingga bertemu dua kemaluan, maka wajiblah mandi. Maksud secara terperinci, mandi wajib menjadi kewajipan selepas persetubuhan walaupun tidak keluar mani. Manakala Imam Hambali, rukun mandi wajib Hambali, niat dilakukan dalam hati ketika mula mencurahkan air ke badan. Niatnya adalah nawaitu raf'al hadathi akbari lillahi ta'ala. Dan yang kedua, meratakan air ke seluruh badan, termasuklah rambut, luar dan dalam, kulit, bahagian tersembunyi seperti dalam telinga, pusat, celah jari dan lipatan tubuh. Cara pelaksanaan mandi wajib daripada Imam Ahmad bin Hanbal, ringkas dan lengkap. Niat dalam hati, membaca bismillah, mencuci tangan dan kemaluan. Seterusnya berwuduk, boleh ditangguhkan membasuh kaki ke akhir. Menyiram air ke kepala 3 kali sambil menyela rambut. Menyiram seluruh badan kanan kemudian kiri, termasuk tempat yang tersembunyi. Pastikan tiada bahagian tubuh yang tidak terkena air. Next. Okey, sekali kita pergi kepada mazhab Hanafi. Untuk mazhab Hanafi ni pula dia dilakukan apabila berlakunya salah satu daripada perkara berikutlah. Contoh macam keluar air mani, bersetubuh, haid dan juga nifas. Nifas tu macam darah selepas bersalin. Okey. Cara-cara dia untuk mandi wajib bagi mazhab Hanafi. Cara-cara dia adalah niat mandi wajib. Selepas itu membasuh tangan hingga pergelangan tangan, membersihkan kemaluan dan kotoran, berwuduk seperti wuduk untuk solat, menyiram kepala 3 kali, menyiram seluruh tubuh bermula dari bahagian kanan kemudian ke kiri. Air sekali adalah pastikan air mengenai seluruh badan, termasuklah lipatan kulit dan bawah rambut. Itu adalah contoh mandi wajib bagi mazhab Hanafi lah. Okey. Okey, untuk pengetahuan gua, dalam semua mazhab akan menggunakan air mutlak seperti air tulen, air hujan, air sungai dan air perigi. Air mutlak ini boleh digunakan selagi ia tidak berubah sifatnya akibat najis. Okey, sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.